Jadi dia murtad dalam tempoh 5 ke 6 tahun bila doktor sahkan dia ada HIV dan paru-paru dia dah rosak. Jadi masa saya jumpa dia tu, doktor sahkan dia boleh hidup 3 ke 6 bulan. Ini tempat saya membesar. Bila saya datang Kuala Lumpur, Pasar Coket, dengan sini jaraknya kira-kira 1 kilometer. Tahun 89-90 saya menyewa sebuah bilik kecil yang tak ada dinding, tak ada tingkap, yang tak ada tingkap, tak ada apa. Di belakang sana nanti kita akan lalu. Saya duduk bersama penulis dan juga penerima Silright Award yang terkenal, iaitu waktu kami muda tahun 89-90, Zain Kasturi. Dan juga salah seorang follower ZRA Stream ni, iaitu pelukis terkenal Baim Zakaria. Siapa ada tag Baim je. Kami tinggal bertiga di kawasan ni. Saya membesar dalam sebuah bilik kecil yang hanya 3 orang je boleh tidur. Dan ada stand lukisan Baim melukis dan koleksi buku. Dan mesin type. Berarti kalau 3 orang tidur lurus ni tuan-tuan, di kiri kanan kami adalah buku. Dan juga 2 mesin type tempat menulis. Jadi saya familiar dengan kawasan ni. Daripada era dia dipenuhi gelandangan, penagih dadah. Dia dipenuhi dengan pengunjung-pengunjung pub dangdut yang popular. Sebelum tempat ni berubah dan menjadi kawasan ikan singgang yang popular. Tahun 80-an dia masih lagi kawasan yang sangat ditakuti untuk dilalui oleh orang ramai. Di sinilah saya jumpa Ina. Ina pada tahun 2006, ketika saya beraktif dalam pembikinan dokumentari, kerana saya menghasilkan tak lebih daripada 1000 judul dokumentari di Malaysia dalam tempoh 2005 hingga 2009, di mana 1000 judul dokumentari. Salah satu dokumentari bermula apabila seorang rakan memberitahu, bang, dia kata ada seorang gadis berusia pertengahan 30-an. Dia kena HIV. Dia dah murtad. Doktor kata dia boleh hidup 3 ke 6 bulan. Jadi bila doktor kata dia boleh hidup 3 ke 6 bulan je, dia ingin kembali kepada Islam. Ini kenapa saya buat dokumentari tu. Saya kata bagi tahu dengan dia, kalau dia nak masuk Islam saya boleh saja uruskan. Tapi si Ina ni kata, bang, kalau dia nak kisah hidup dia didokumentari kan, supaya menjadi renungan pada generasi akan datang. Bagaimana seorang gadis yang keciciran sekolah, kemudian usia 13 tahun dibawa masuk ke dalam kehidupan gelap belakang mati. Kemudian terbabit dengan dadah. Kemudian menjual tubuh untuk menyara teman lelaki yang juga isap dadah. Kemudian pada usia 20-an kerana berkongsi jarum dadah, dia dihinggapi AIDS pada pertengahan tahun 90-an. Sampai tahun 2005 dia dah kritikal. Jadi dia nakkan didokumentarikan. Jadi saya pada waktu tak ada modal. Saya bercakap kepada ketua pengarah AADK Malaysia pada tu. Kata Datuk, ada gini. Datuk boleh tak? Saya ada kos untuk shoot. Kurang-kurangnya saya mahu dokumentari ni tak ada ending dia. Ending dia adalah gadis ini kita sewakan rumah. Supaya dalam tempoh dia menanti hari-hari terakhir dia tu dia sempurna. Kemudian kita dapatkan orang NGO yang bekerja, kita bayar supaya dapat menjaga gadis ini hingga mengembuskan nafasnya terakhir. Jadi ketua pengarah ADK kata, Zainal, tak ada masalah. Kalau ini untuk memberi pengajaran pada rakyat Malaysia tentang bahayanya dadah, tentang apa dia kata, tanggungjawab ADK untuk menaja program gini. Jadi ADK mengeluarkan wang dan saya menghasilkan dokumentari yang diarahkan oleh Shirfan Inta Mitra Suria yang sekarang adalah timbalan ketua pengarah Finas. Dulu dia adalah salah seorang penerbit dan dia adalah pengarah, saya adalah penerbit. Wartawannya pula adalah Zifa Zubair. Gini tuan-tuan, saya akan cari tempat duduk untuk lebih selesa bercerita. Sambil saudara tengok lorong gelap. Okey, ini tempat dia. Berarti pada tahun-tahun 80, ketika saya masuk dan selalu menggunakan laluan ni, saya tak akan guna laluan ni. Laluan ni gelap tapi lagi teruk. Foto dan lagi gelap lah, tak ada pun lampu. Inilah laluan pelacur murah di Kuala Lumpur. Di mana saya bagi tahu tuan-tuan, kalau saudara tengok balik dokumentari tu, kebanyakan dalam scene dokumentari tu ada di YouTube, tapi bukan saya yang load. Saya tak tahu siapa yang load, tapi Ina Balada Gadis HIV ada di YouTube. Tapi bukan saya yang load. Jadi inilah tempat, salah satu tempat Ina akan selalu merambu datang. Kerana pada usia-usia dia ketika dia hanya memakai tongkat dan segala otot dia telah pun lumpuh dan dia tak boleh mengawal liur dia.
Inilah laluan yang dia bawa pada saya untuk memperkenalkan kepada rakan-rakan pelacur, rakan-rakan penagih dadah. Berarti sama saja, di mana 90% daripada mereka yang melacur di kawasan ni pada tahun 90-an sampai awal 2000-an ketika dokumentari itu dibuat adalah wanita yang terbabit dengan dadah. Dan apabila terbabit dengan dadah untuk menyara diri mereka isap dadah, sila boleh mereka akan melacur. Jadi berpuluh-puluh. Kalau saudara tengok dalam interview tu, ada seorang budak nama Amin saya interview kan. Amin waktu tu usia dia mungkin 10 tahun. Ini tahun 2006 berarti dah 14, dah 10, dah 18 tahun sudah. Jadi Amin sekarang mungkin dah jadi dewasa. Kawasan ujung sana lah saya interview Amin. Tanya, Amin, mak kerja apa? Pelacur. Mak pelacur. Siapa pelanggan mak? Macam-macam. Berapa mak dapat? Anda tengok dalam dokumentari tu, Amin ketika budak, dia anak pelacur. Ketika ibu dia melacur di lorong ni, dia akan bermain di depan kawasan sana. Dulu adalah Pizza Hut. Nanti saya akan sampaikan, saya cerita pula tentang pengorbanan seorang aktivis sosial bernama Raja Abdullah. Di mana Raja Abdullah bekas penagih, dia 3-4 kali masuk penjara. Dia keluar pada penjara, dia berhenti dadah dan dia buat kerja amal, iaitu membantu penagih dadah ingin pulang ke pangkuan jalan yang bersih. Yang kedua, Raja Abdullah malam-malam dia akan ambil kanak-kanak, anak-anak pelacur ni. Dia ambil anak-anak pelacur ni. Dia akan, saya tunjuk dulu bahagian yang cerah. Kalau saudara datang, inilah kawasan ikan singgang yang popular di Kuala Lumpur ni. Tu nampak restoran ikan singgang tu. Menjadikan sejarah gelap Ina Balada gadis HIV ni terhapus terus. Kerana orang akan ingat Jalan Sulaiman ataupun UMNO, dipanggil Medan UMNO ni. Saya sebutnya dulu sebagai Jalan Medan je. Terkenal kerana tu penuh restoran singgang. Tapi pada tahun-tahun yang penuh dengan kegelapan, jalan ini adalah cerita sebenar di mana puluhan pelacur akan melacur. Dilanggan dengan macam ni tuan-tuan. Ketika saya interview pelacur-pelacur yang ada dalam dokumentari tu, nanti saudara tonton lepas live, kebanyakan mereka akan meletakkan harga berdasarkan struggle hari itu. Kalau pelanggan kurang, mereka berada dalam keadaan ketagihan, mereka berada dalam keadaan sangat memerlukan dadah untuk kegunaan harian, dia ambil je pelanggan. Pada tahun 2005, waktu saya shoot Ina Balada gadis HIV ni, dadah telah mencapai harga yang sangat mahal. Satu tiup, 1 inci tu, straw nombor 1 tu, dah mencapai harga RM80, RM70. Mereka adalah generasi heroin yang terakhir. Dulu kalau kita masuk tak ada kereta semua ni. Saya tak boleh stand up macam ni. Saya tak boleh stand up macam ni kerana begitu ramai. Saya tak boleh nak stand up kerana saya tak boleh nak stand up kerana begitu ramai pelacur dan juga begitu ramai gangster yang akan ada dalam kawasan. Tapi hari ini tak ada apa langsung, tuan-tuan. Dia adalah laluan pintas bagi pengguna yang datang kerana makan singgang yang saya sebut tempat tadi. Saudara tengok gelap dan gelap lagi ni dulu. Di atas-atas ni langsung tak ada cahaya kawasan ni untuk pengetahuan anda. Dan tak ada orang berani lalu. Saya pun malam ni 50-50 je. Tapi kerana saya ada keyakinan bahawa restoran ni dah bersih, cuaca ni uncle tengah masak. Okey. Uncle tengah masak kat belakang. Oleh kerana saya ada keyakinan pergerakan kenderaan, saya ada keyakinan kata kawasan ni dah tak ada sumber pendapatan bagi mana-mana gangster bersama ada untuk jualan dadah atau pelacuran. Maka dia selamat untuk dilalui. Kerana apabila kita buat kerja penggambaran, keselamatan adalah perkara yang pertama. Meninjau keadaan, kami dah tinjau keadaan tadi. Atau panggil sniff. Dia panggil Recce Survey and Clearance. Kita recce, iaitu tinjau kawasan, kita survey. Tengok wajah-wajah yang ada. Dan kemudian barulah kita buat clearance. Clearance tu maksudnya laluan mana kita boleh lalu, laluan mana tak boleh lalu. Jadi, ini antara jalan gelap yang kebanyakan kereta-kereta mewah lalu sini, tuan-tuan. Kerana mereka datang menikmati singgang yang popular di sini. Jadi dia nak keluar balik ke jalan utama, mereka akan pakai laluan ni. Jadi kenderaan-kenderaan inilah yang menjadikan laluan ni masih hidup pada waktu malam. Menjadikan
Saya tak takut sangat masuk berbanding 10 tahun dulu. 10 tahun dulu, waktu saya nak shoot dokumentari, bukan 10 tahun, 2006. 16 tahun dulu, ketika saya nak shoot dokumentari itu di sini, saya tempuh macam-macam. Kena bayar duit tu, kena bayar duit ni, kena bayar duit ni. Tuan-tuan bayanglah, saya ingat belanja beli dadah je dekat 1,000. Nak syuting 2 hari, 3 hari je. Syifan pengarah, saya penerbit dan saya kena datang backup kerana saya lebih faham pergerakan di kawasan zon gelap kerana pengalaman saya sebagai wartawan dan buat penyamaran lama dalam edisi siasat. Saya ingat belanja dadah je RM1,000 kena keluarkan. Kalau tidak, tak selamat, tak akan dapat kerjasama untuk masuk. Macam-macam orang akan datang pegang kita. Berarti dapatlah kami shoot 3 malam di sini. Apabila Ina nak mengisahkan bagaimana dia melalui kegelapan dia sebagai pelacur pada usia bawah umur. Kemudian terbabit dengan dadah. Kemudian dijual oleh teman lelaki dia pula tu. Saya tunjuk dulu nanti saudara kenapa saya mahir, kerana rumah saya dulu di sini. Kita keluar jalan yang lebih cerah. Untuk tuan-tuan lihat kenapa saya master dalam kawasan ni, kerana saya pernah tinggal di sini. Saya tinggal selama 1 tahun lebih di bangunan sebelah sini. Ketika dah penuh oleh pub landut kat sini. Jadi okey, ini bangunan yang saya menyewa dulu pada tahun 89 hingga 1990. Saya menyewa di bangunan ni. Salah satu tangga naik tu yang biliknya tidak bertingkap. Ada pintu je. Ngam-ngam boleh baring 3 orang. Kalau ada kawan datang, kawan tu tidur, bantal dia adalah kasut kami. Kecil. Tapi bilik tu dipenuhi oleh lebih 300 buku milik Zain Kasturi. Saya bagi tahu kata waktu tu saya bekerja sebagai kru filem. Dan kerana dalam bilik tu Zain baru graduate daripada UM, Baim baru graduate daripada UTM. Baim tak berminat untuk menjadi seorang dia elektro apa dia panggil bidang dia tak berminat. Bidang dia spesialis dalam pembinaan pemasangan lift. Dia tak minat, dia jadi pelukis. Zain Kasturi graduate daripada Universiti Melaya pada tahun-tahun di mana pekerjaan sangat sukar untuk graduan. Jadi kami habis masa banyak di rumah. Dan di situlah Zain mengajar saya menulis cerpen. Jadi cerpen saya antara yang pertama sampai yang ke-30. Saya tulis di dalam bangunan ni. Saya ada lebih kurang dalam 400 cerpen. Dalam tempoh 30 tahun saya menulis. Tapi saya rasa lebih kurang 30 buah cerpen saya tulis di situ. Dalam bangunan yang pengap, saya berjiran dengan GRO. Yang setiap malam apabila dia balik, dia orang akan berbual sampai 6 pagi. Kemudian siang dia tidur. Anak dia nak pergi sekolah, saya yang tolong cek dengan baju sekolah, buat sekolah kerana saya berjiran bilik kan, kongsi tangga yang sama. Jadi ada memori di mana saya harap anak jiran saya tu daya walaupun ibunya dulu NGO. Di mana setiap kali dia nak pergi sekolah, saya betulkan butang baju dia. Kami berkongsi bilik air yang sama di luar tapi bilik yang berasingan. Jadi dia kata, abang tak tahu buat kerja, saya akan buat. Fill in the blank, bahasa Inggeris kan mudah. Buat sikit matematik. Kemudian gosok-gosok kepala dia sebelum dia pergi sekolah. Saya akan ingat momen tinggal di sini kan 30 cerpen pertama saya tulis dalam bangunan ni. Dan saya berjiran dengan seorang janda yang menjadi GRO. Dan dia ada 2 anak. Seorang anak perempuan yang tak bersekolah, seorang anak lelaki bersekolah. Turun dan jalan kaki pergi bersekolah. Di jalan batu tu, kalau saudara tengok batu road tu, dia nak pergi sekolah tu beberapa kali dia kena lintah jalan tu. Tapi dia sangat berdikari. Saya yakin budak tu bila besar sekarang dia menjadi seorang yang sangat berjaya kerana tak mudah tuan-tuan. Ibu jadi GRO, pulang pukul 3 pagi 4 pagi, bawa jantan balik ke rumah dalam bilik yang kecil. Kemudian anak sekolah. Jadi bila dia bangun sekolah, dia uruskan mandi dia, diri dia sendiri, dia pergi sekolah. Dia pergi sekolah tak pergi sekolah bukan tanggungan ibu dia, tapi dia pergi. Itu yang hebatnya, dia pergi. Jadi itu kenangan saya kenapa saya mahir jalan ni, kerana saya hidup di laluan sudut paling gelap di Kuala Lumpur selama 2 tahun. Ketika saya tak mampu menyewa di tempat-tempat yang mahal, saya menyewa bilik kecil yang muat untuk 3 orang. Kita akan cross balik. Kalau ada soalan tentulah tuan-tuan nak tahu tentang Ina. Kita nampak balik jalan ni taklah begitu daring jalan ni. Kerana dah ada bangunan ni. Dulu ni di sini adalah penuh dengan kelab dangdut dia.
Malam-malam kita akan nampak atuk-atuk dangdut lah tahun 80-an tu. Atuk-atuk dangdut akan keluar dengan gadis-gadis muda, melepak, makan. Atuk-atuk yang banyak wang KWSP dia, yang banyak wang jual tanah, geran tanah semua datang berjoli di kelab-kelab dangdut di sekitar kawasan ni. Tapi sekarang dah bersih. Satu yang saya anggap ibrah ataupun rahmat yang Allah turunkan dalam bencana COVID. Dia menghapuskan perniagaan maksiat. Kerana selama 2 tahun, perniagaan maksiat tidak dibenarkan jalan. Rumah urut, kelab malam, kelab dangdut tak dibenarkan beroperasi. Menjadikan akhirnya nadi maksiat juga terputus. Dan kita harap selepas ni, dengan pertolongan Allah ni, selepas ni PBT, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, PBT di merata tempat yang selalunya maksiat tumbuh dengan cepat. PBT ambil iktibar bahawa Allah bagi COVID-19 ni selama 2 tahun, melumpuhkan perniagaan maksiat. Berarti PBT kena buat kerja supaya maksiat tak tumbuh balik. Berarti ini untuk semua PBT di seluruh negara, termasuk Dewan Bandaraya yang menjaga kawasan ini. Di mana Allah telah menolong menyempurnakan begitu banyak tanggungjawab anda dengan menghapuskan maksiat, kerana maksiatlah yang paling terancam teruk apabila COVID. Kawasan ini pun sama, sentiasa ada rondaan polis pun menjadikan dia tidak lagi seteruk dulu. Okey, saya sambung kisah Ina. Minta boleh duduk lah, tak larat lah. Okey. Sound semua clear Okey, Ina ni, dia anak KL. Orang Selayang. Yang kemudiannya pada usia 13 tahun, dia telah berpeleseran di Coket. Nanti kita akan pergi kawasan Coket. Saya pun dah minta benar Ayanda Mio tadi untuk masuk cuti. Ayanda Mio kata tak ada masalah, silakan. Jadi, bila Ina 13 tahun umur dia berlega-lega di Coket. Kemudian dia jatuh cinta dengan seorang penagih dadah. Dan dia terlibat dengan dadah pada usia sekitar 15 tahun. Dia dihinggapi HIV. Dan dia minta saya buat dokumentari. Part yang saya tak boleh lupa tu, bila saya kata, Ina, waktu tu bukanlah saya kaya. Tapi, orang kata jadi CEO anak syarikat milik Astro ni, berduit lah. Saya kata, Ina, abang bagi Ina 2,000, Ina balik rumah. Dia kata tak boleh, dia kata dia tak nak susahkan keluarga. Lepas tu hubungan dia dengan keluarga dah retak banyak. Lepas tu saya kata, apa Ina nak? Dia kata, Abang Zainal, Ina nak balik pada Islam. Itu yang saya terkejut. Sebab dia kata, Abang Zainal, mana boleh tolong tak Ina nak mati balik dalam Islam? Rupa-rupanya ketika dia menjadi penagih tegar pada penghujung 90-an. Dan dia mula disahkan ada HIV. Tak ada orang bantu dia kerana skeptikal dan juga pesimistik orang kita terhadap wanita yang melacur, menagih dadah dah ada HIV, siapa nak bantu? Jadi, dia menerima banyak bantuan daripada orang panggil apa ni, pihak Kristian, daripada NGO Kristian. Hingga akhirnya dia murtad. Jadi dia murtad dalam tempoh 5 ke 6 tahun bila doktor sahkan dia ada HIV dan paru-paru dia dah rosak. Jadi masa saya jumpa dia tu, doktor sahkan dia boleh hidup 3 ke 6 bulan. Kami buat dokumentari dia. Saya cerita, kita buat dokumentari dia. Saya nak cari ruang supaya cameraman saya boleh park kamera. Saya duduk sini je lah. Okey. Kesian dekat cameraman untuk park kamera. Bila saya shoot dokumentari dia bagi saya akses banyak. Kerana satu, saya kenal dengan Abang Raja. Jadi Abang Raja ni orang lama kat sini. Saya kenal Kak Fida. Kak Fida pun orang lama, Yayasan Salam kat sini. Jadi kita boleh akses masuk sampai ke peringkat merakamkan wanita isak dadah. Merakamkan temu bual antara pelanggan dan pelacur dalam gelap. Cuma ambil audio dia je. Kemudian merakamkan gambar. Ni anak-anak pelacur akan bermain di lorong depan ni. Mak dia melacur dalam lorong. Tadi jalan gelap tu dia sambung dari sini. Jadi anak-anak pelacur akan bermain dekat bangunan putih dulu Pizza Hut. Mereka akan bermain di situ. Skateboard, main. Bukan skateboard. Main apa? Gasing tarik tu. Zaman tu sangat popular. Blader. Apa? Beyblade. Beyblade yang main-main tunggu sampai mak dia habis melacur. Kemudian ada perkara yang menyedihkan juga. Waktu saya nak mencari orang untuk mengislamkan Ina. Jadi oleh kerana AADK dah kata jadikan program. Saya tak mau tangguh kerana nak mengejar jadual susun program buat production ni. Saya dengan Syifan tak mau tangguh. Takut Ina ni meninggal. Kalau Ina ni meninggal tak sempat syahadah jadi payah.
Jadi kita hubungi. Itu pun tak penuh pengajaran dengan saya. Bila ada ustaz-ustaz yang letak harga menakutkan. Saya akan ingat tuan-tuan, ini pengalaman saya share dengan saudara bukan untuk memburukkan. Tapi keburukannya ada. Di mana ada yang minta sampai 7,000. Saya kata, ya Allah, ya Tuhanku, kita punya talent fee 500 kita boleh bayar lah, minta 7,000 meletup bajet. Kan? Jadilah kali saya kata dekat Syirfan, siapa boleh tolong? Kemudian ada seorang kawan bagi tahu. Ada satu NGO tapi aktivis dia ahli politik. Saya kata tak apa. Saya kata siapa? Dia kata Datuk Zainal Abidin Sakom, arwah dah. Dia masa tu bekas adun Rawang tak silap saya. Saya dapat nombor dia sendiri. Saya call Datuk, saya cerita A to Z pasal Ina. Saya kata, Datuk kalau boleh tolong Islamkan dia sebab Datuk ni latar belakang agama dan Datuk memang pernah jadi apa agama. Tapi saya ada bajet sikit lah Datuk, 500. Hai, dia cakap, kenapa nak bayar saya? Saya bayar Zainal, ini saham akhirat Zainal, ini menyelamatkan akidah. Dia kata, jom malam ni shoot. Itulah kami shoot. Malam tu juga Datuk Zainal Abidin Sakom datang. Kami shoot di sebuah surau di Kampung Baru. Kamera pasang, Ina datang. Zifah Zubir masa tu pengacara. Zifah dengan dia dah macam adik kakak sebab banyak hari Zifah ikut dia. Zifah ni jatuh sayang kan. Sebab tu kalau dalam dokumentari tu kalau saudara lihat. Banyak air mata Zifah mengalir dalam dokumentari tu kerana dia seorang gadis yang datang daripada keluarga yang kaya. Saya ni. Hidup sukses. Cantik. Hai. Okey. Rakan baik saya, anak Tokek Singgang tuan-tuan tu. Tengah tengok live ni dalam tu sampai tegur saya. Jadi Zifah seorang gadis terpelajar. Host TV yang cantik. Rebutan ramai orang waktu tu. Datang dalam keluarga yang berada. Bila Zifah jumpa pertama kali dalam pengalaman dia, dia melihat wanita semalang Ina ni. Dia jatuh kasih macam dua beradik. Jadi Zifah yang banyak uruskan, mendapatkan penginapan, sewa rumah. Dan malam tu bila Datuk Zainal Abidin Sakom melafazkan semula syahadah untuk dia kembali kepada Islam. Saya masih ingat kamera terpacah. Semua orang tak tahu nak buat apa. Semua kru ni keras. Saya masih ingat kameraman saya, Daud. Kameraman saya, Jimmy, saya rasa. Daud, Jimmy, TA saya ramai. Semua datang pada malam tu pun walaupun jadual dia tu kru berapa orang. Tapi semua datang sebab saya shoot dalam high-end. Menggunakan 3 cam. Dalam production dokumentari itu dah dikira sebagai production mewah. Kerana saya menggunakan fully equipment bagi membolehkan dia menjadi documentary of the year. Kemudian kita sewakan satu bilik untuk dia dan bayarkan terus sewa. Daripada duit production yang diberikan oleh ADK tu kita mampu terus bayar sewa setahun. Dalam 2009. Jadi berarti walaupun doktor ramal 3 bulan ke 6 bulan. Dia hidup Ina dapat hidup hingga 2009. Dalam keadaan separuh lumpuh, dijaga oleh Kak Fidah dan juga NGO. Dan dia kembali ke Rahmatullah sebagai seorang Muslim. Itu yang paling saya ingat. Dan dokumentari saya yang high-end hanya itu saja orang load di YouTube. Bukan saya load. Saya tak tahu siapa yang load di YouTube. Sebab copyright bukan saya. Adalah menjadi satu kesalahan kami load visual. Di mana pada ketika penggambaran dibuat, hak milik adalah milik Astro, hak milik TV3. Ini bergantung. Tapi dokumentari Ina ni hak milik dia adalah milik Astro. Dokumentari itu hanya ditayangkan sekali. Di mana untuk pertama kali saya terbabit dengan saman mahkamah. Di mana wujud saman menyaman dan akhirnya dapat diselesaikan secara luar mahkamah. Dan dokumentari itu tak boleh disiarkan. Dia di atas perintah court injunction, perintah sementara mahkamah. Dokumentari itu tak dapat disiarkan dalam secara ulangan. Jadi first edition je siar. Cuma sekarang mungkin dah lama, dah tak sensitif. Tak entah siapa yang load di YouTube dokumentari itu. Ina Balada Gadir Syabi. Kita akan jalan lagi untuk pergi ke kawasan yang saudara lihat nanti. Macam mana pula saya kenal Amin. Dan saya melihat perjuangan seorang lelaki yang dikenali dengan nama Raja Abdullah. Raja Abdullah yang pugar Kuala Lumpur ni tahun 1857 pun Raja Abdullah bin Raja Sulaiman. Yang saya kenal ni pun aktivis, dia juga nama Raja Abdullah, orang Melaka yang datang ke Kuala Lumpur dan kemudian terbabit dengan dadah. Dia keluar penjara 3-4 kali kerana dia dah serik dan dia bosan keluar masuk penjara. Kita ambil angle ni cantik. Okey, ini lorong tadi ya, sebab saya dah buat pusingan ladang kuda. Ini lorong tadi. Okey. Raja Abdullah bila
Saya interview dia, dia pendiam. Seorang guru bahasa Inggeris yang dibuang kerana terbabit dengan dadah. Kemudian datang Kuala Lumpur, dia jadi lagi heboh isap dadah. Masuk penjara 3-4 kali. Tolong tengok angle kamera. Kamera datang tepat tak apa? Duduk tempat kata. Setelah dia di penjara 3-4 kali, dia malas dia keluar penjara. Dia nak elak diri dia terbabit dengan dadah. Dia aktif menentang dadah. Tapi dia tak menentang macam mana tuan-tuan. Malam-malam, bila pelacur masuk lorong ni sebahagian daripada gelap ni. Dulu sampah, kotor, tak boleh kenderaan, tak boleh lalu dulu. Tadi yang saudara tengok gelap tu adalah bahagian hujung sana. Bahagian ni dah dilampukan kerana ini adalah bangunan komersial. Jadi untuk membolehkan security bangunan restoran terkenal ni, dulu ada, sekarang dah jadi Aka Hotel. Dulu adalah Pizza Hut di sini. Kerana tu dia orang pasang lampu. Ada CCTV untuk menjaga nilai komersial bangunan mahal ni. Jadi apabila Raja Abdullah bagi tahu saya, Nal, sambil saya shoot dokumentari tu, dia kata dekat saya, boleh tak kau bantu? Ini kawasan di mana anak-anak pelacur bermain. Mereka main di sini. Tak adalah cantik. Tahun 2000-an. Tahun 2000-an, mak dia melacur dekat dalam. Abang Raja akan letak, tak benarkan dia orang lintas kawasan ni supaya dia orang tak nampak. Sebab bila mak dia orang melacur, tuan-tuan, mak dia datang daripada rumah pakai baju cantik. Kemudian mak dia akan tanggalkan baju. Jadi biasanya berbra, pakai skirt mini. Kemudian bila ada lelaki lalu lalang raba, pegang buah dada, pegang punggung. Jadi Abang Raja tak mahu anak-anak pelacur ni melihat bagaimana mak mereka dihina oleh pelanggan. Jadi dia wujudkan kawasan ni. Jadi anak-anak pelacur mainlah belit. Bila kita datang tuan-tuan, kita nak belanja. Saya rasa Pizza Hut, saya masih ingat ini Pizza Hut. Pizza Hut kan? Kita nak belanja Pizza Hut. Melompat anak-anak pelacur ni. Jadi waktu tu saya ada wang production. Syirfan lah producer saya pula, orang yang memang, walaupun saya pengarahnya Syirfan, dia pun memang orang yang terkejut dengan kejutan budaya. Kerana dia datang daripada Negeri Sembilan, kemudian belajar di universiti. Dia tak tahu betapa gelapnya kehidupan malam di Kuala Lumpur. Jadi kita belanjalah budak-budak ni makan pizza. Waktu tu kalau kita nak interview, kita kena blurkan muka. Sampai sekarang, mereka masih lagi dilindungi oleh Akta Perlindungan Kanak-kanak. Di mana wajah mereka sekiranya memberi ancaman moral ataupun ancaman keselamatan adalah dilarang oleh mana-mana media menyiarkan. Jadi saya akan ingatlah pedestrian ni, berpuluh-puluh anak pelacur bermain di sini dan ibu mereka melacur di dalam sana. Dan 90% ke 100% lah. Ibu mereka ni adalah pekerja seks yang melacur kerana memerlukan wang untuk beli dadah. Berarti kadar penggunaan kondom sangat tinggi. Pelanggan adalah mereka yang betul-betul desperate sex. Dan urus niaga tu yang hebat. Berarti kalau sampai tengah malam, saya interview dengan banyak pelacur dalam dokumentari tu, kalau sampai tengah malam, mereka masih tak ada pelanggan. RM10, RM15 ambil je. Janji cukup untuk dapatkan setiup dadah. Dia cukup dapat setiup dadah. Walaupun gaji melacur pada malam tu tak cukup untuk makan. Lepas hisap dadah, saudara. Itulah dokumentari tu bila disiarkan. Saya fikir tujuan Ina nak dedahkan semua benda dan kawan-kawan dia pula bersetuju. Masa tu semua orang rasa, yalah Ina, kau dedahkanlah, biarlah kami tolong kau. Projek terakhir kau sebelum kau mati. Jadi kawan-kawan dia benar. Saya masih ingat lagi Wan Kamarudin datang dan seorang pelacur mengangkat, dia pakai singlet je tuan-tuan. Dia mengandung dalam 7 bulan. 7 bulan. Dia baru habis je chase dadah. Wan Kamarudin terkejut. Dia kata nanti kalau polis serbu kita kena nak. Padahal saya dah pergi report. Saya dah ada report di balai. Dah ada 2 anggota polis sedang mengawasi saya punya syuting. Sebab saya punya syuting naik lampu apa semua. Dan saya terpaksa settle dengan gangster yang menguruskan rumah-rumah pelacuran murah ni. Ribu juga habis. Dia orang kata sejam je. Pasal bila saya shoot, pelanggan tak datang. Jadi dia kata pelacur dia nak makan apa? Kau kena bayar, dia kata. Ini dia kata saya ada 10-15 orang. You bayar. You kali sekarang 50 orang. Saya tak RM50 1 jam. Kalilah pula bayar. Satu malam shoot RM1,000 lebih. Masuk sejam dia datang. Ini saya punya perempuan tak boleh jalan ini malam. Bayar lagi kalau syutingnya lambat. Jadi Wan Kamarudin datang. Seorang pelacur. Saya tak ingat tapi sangat cantik. Dia berusia lewat 20-an. Tapi sangat cantik. Saya pun tak heran dia tersepuk di tepi jalan. Dia mengandung 7 bulan. Dia angkat t-shirt dia. Nampaklah perut dia mengandung. Wan Kamarudin dah kelang kabut. Sebenarnya dia kata, Wan, tolong tanda tangan dekat perut saya. Supaya kalau anak saya laki-laki, nanti jadi host TV macam awak. Itu je. Jadi saya masih ingatlah Wan Kamarudin dengan gementar dan separuh sebab. Tanda tanganlah dekat perut ibu mengandung yang juga pelacur dan penagih dadah. Sebagai memenuhi hajat dia.
kalaulah anak tu dilahirkan. Anak tu boleh menjadi seorang yang macam Wan Kamarudin. Kerana Wan Kamarudin masa tu dah popular dalam edisi siasat. Bila saya privatize dan saya bekerja dengan anak syarikat Astro yang khusus buat dokumentari. Banyaklah dokumentari saya pakai Wan sebagai host. Okey, kita ada berapa orang yang menonton sebenarnya? Okey, 1,700 orang. Saya berhenti dekat sini untuk cerita lagi pada saudara. Ada orang tanya apa soalan tak? Kok ayah miss cerita panjang sambil berjalan? Ada bab yang saya miss. Tak ada orang tanya, semua berkongsi dan jangan bertekak, jangan bergaduh apa-apa tuan-tuan. Ini adalah cerita tentang kehidupan manusia. Saya berkongsi sudut gelap supaya saudara dapat melihat bagaimana negara ni telah bergerak jauh ke hadapan. Untuk orang yang berada dalam dunia gelap dan melihat kegelapan dunia daripada tahun 80-an. Kemudian saya menjadi wartawan tahun 94. Kemudian selama 5 tahun, saya menghasilkan lebih 1,000 judul. Termasuk mistik apa semua ni, 1,000 judul program. Dalam tempoh 5 tahun, saya menjadi ketua pengarah kreatif untuk anak syarikat Astro yang khusus menerbitkan dokumentari ni. Di antara dokumentari yang paling havoc, yang paling happening pernah kami hasilkan adalah Ina, balada gadis HIV. Saya harap malam ni kawan-kawan saya semua ada yang terlibat dengan production tu. Terutama Syirfan Indra Mitra Suria. Dia dah jadi orang besar sekarang, timbalan ketua pengarah Finas. Saya harap Ina, Syafinah Osman, pembantu saya. Saya harap Paulina Ope Paulus juga ada. Kerana mereka adalah orang-orang yang bersama dengan saya pada era saya sangat bercita-cita menerbitkan dokumentari. Tahun-tahun di mana dokumentari adalah keinginan saya. Itu antara kerja yang domestik yang terbaik yang pernah dihasilkan walaupun tayangannya kemudian diharamkan atas perintah persetujuan bersama di luar mahkamah untuk tidak menayangkan program tersebut kerana mengganggu gugat kepentingan beberapa pihak. Okey tuan-tuan, kita akan jalan untuk melihat lagi aktiviti yang saya minta tuan-tuan support nanti pada bulan Ramadan. Terutama saya tak pasti sama ada projek buku jalanan Kuala Lumpur masih di situ kerana pada tahun lepas saya promosi kuih raya dia, tapi nanti saya cerita. Kita tengok dulu lintas jalan. Kita akan pergi ke kawasan di mana apa-apa pun tuan-tuan nanti saya akan datang dan live ke tempat tersebut untuk bantu mereka menjana dana. Tapi untuk kali ini saya cerita dulu apa itu yang dinamakan projek buku jalanan Kuala Lumpur. Okey. Kita sedang masuk ke jalan menuju ke jalan Haji Taib. Nanti saya cerita pula sejarah Haji Taib ni. Okey. Kita sedang dalam perjalanan ke sebuah projek yang saya harap tuan-tuan support nanti. Itu projek NGO. Kita bagi ada view sikit lah. Projek NGO yang tahun lepas saya support, tapi waktu tu garasi belum ramai tontonan. Jadi mereka tak dapat jual banyak kuih raya. Kerana bila COVID, ekonomi merudum, tak banyak dana, tak banyak benda pun yang boleh dibantu. Jadi projek ni memang mengharapkan bantuan orang awam. Saya rasa masih ini bangunan dia. Dia tak bubuh signboard sebab dia nak melindungi kanak-kanak. Jadi memang dia kelihatan seperti underground. Tapi saya yakin ini tempat dia. Okey. Saya harap cerah untuk saya cerita ni. Nak mengelakkan. Saya duduk aja lah kat sini tuan-tuan. Okey. Saya lipas. Okey. Bila Abang Raja menjadi pelopor kepada pelindungan anak-anak pelacur. Pada tu Abang Raja hanya anak-anak pelacur. Kemudian tubuh projek buku jalanan Kuala Lumpur. Sangat happening. Kerana satu, dia adalah NGO yang digerakkan oleh anak-anak muda. Dengan nawaitu mereka adalah akses kepada ilmu. Ni kalau saudara naik nanti, kalau siang nanti saya shoot naik. Bangunan atas ni. On the way? Okay, Syifan akan on the way. Saya rasa dia akan menitih mata kerana ini adalah projek dia dulu. Ini adalah projek buku jalanan. Ini adalah generasi yang teraspirasi pada tahun 2000-an. Selepas our big brother Abang Raja Abdullah, our big sister Kak Fida, orang-orang yang berjuang pada tahun 80-an, 90-an membantu kanak-kanak penagih dadah kembali ke pangkal jalan ni. Muncullah NGO buku jalanan. NGO buku jalanan ni
bagus dia kerana dia international brand. Dia digerakkan oleh sekumpulan anak-anak muda Malaysia yang sangat sayangkan ilmu. Kemudian setiap tahun dulu sebelum PKP, bangunan ni disinggahi oleh ramai aktivis daripada luar negara. Jerman, UK, Amerika. Anak-anak muda Amerika yang mahir dalam pendidikan, yang ambil cuti 3 bulan, 6 bulan, datang mengajar percuma di dalam bangunan ni. Cuma bila PKP, mereka mengalami kemelut kewangan lah serius. Jadi tahun 2021 dia telefon saya, dia tanya nak boleh promote kuih raya tak? Saya pun datang dan promote kuih raya. Dan saya masih ingat dalam bangunan ni tuan-tuan, pertama adalah anak-anak golongan miskin bandar Kuala Lumpur dia orang ambil bagi pendidikan. Jadi budak-budak ni tak ada duit tuition. Budak-budak ni tak ada duit untuk beli buku tambahan. Membaca buku pun tak ada. Ini buku ni, kalau tuan-tuan nak tahu ilmu ni, khasiat segala ilmu yang tuan-tuan malas nak baca, ini tempat budak-budak berebut untuk mendapatkan buku. Jadi, bila saya pun promote kuih raya, tapi tak laku. Kuih tu tak dapat banyak sambutan. Saya rasa sedih kerana bulan Ramadan tu mereka, apabila kanak-kanak yang ada di sini adalah satu anak-anak orang miskin bandar Kuala Lumpur yang tak boleh tuition, tak boleh apa, dia orang datang belajar sini. Di sini kakak-kakak, abang-abang NGO bagi dia orang semangat. Kemudian budak-budak ni bersama dengan anak-anak pelacur. Kerana ada anak pelacur, dia nak melacur, dia tinggalkan anak. Sampai sekarang, pelacur tu dia melacur di mana saya dah tak tahu. Tapi mereka akan meninggalkan anak mereka di sini. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak gelandangan. Mak ayah dia gelandangan, dia takut anak dia dicabul, dia apa, anak dia ditempatkan di sini. Dan yang keempat adalah anak-anak pelarian, anak-anak Rohingya. Jadi adalah lebih kurang dalam 60 kanak-kanak yang berlindung di bawah projek buku Kuala Lumpur. Walaupun mereka tak bersekolah formal, tapi mereka sentiasa diberi pendidikan. Jadi dia orang datang sekolah. Jadi dia datang sekolah belajar buku. Sebab tu saya kata tuan-tuan, kalau kita buang ilmu, di sini dah tempat. Naik tangga ni tuan-tuan, atas ni kanak-kanak datang berebut-rebut untuk menyadap ilmu, mengutip ilmu. Kerana itu adalah peluang yang mereka ada. Jadi baguslah saya naik abang-abang yang muda, so-called hipster, kakak-kakak ulum lah saya panggil, kakak-kakak dakwah bertudung labuh ni. Pada bulan Ramadan dia ajar kanak-kanak ni semua buat kuih. Saya bila shoot, saya tak boleh shoot muka lah pasal mereka adalah dilindungi oleh anak akta kanak-kanak, akta kanak-kanak. Kerana anak pelacur, anak gelandangan, anak miskin bandar, ada juga anak warga miskin. Jadi mereka buat kuih raya. Tapi itu tahun yang menjedihkan bila saya datang dan kuih raya tu saya jual tak laku. Saya ingat kerana promotion yang tak betul, ataupun masa tu saya tak dapat genuine supporter. Yang memang kalau sebut je hal kemanusiaan, terus lock. Hal kemanusiaan terus lock. Tahun ni saya akan buat untuk memastikan ketika mereka mengalami krisis kewangan yang sangat kritikal, mereka mengalami krisis kewangan yang sangat teruk akibat COVID, kita bantu dia orang jual kuih raya. Supaya wang ini menjana, supaya anak-anak miskin daripada anak gelandangan, anak penagih dadah, anak pelacur dan anak orang-orang miskin sekitar Kuala Lumpur yang cintakan ilmu, yang datang mengabdi diri di sini untuk belajar, untuk mendapat ilmu pengetahuan. Tuan-tuan, kalau anak-anak pelarian, dia tak sekolah. Jadi dia orang datang di sini, mereka menerima pendidikan yang telah pun dikurikulamkan oleh buku KL ni, projek buku Kuala Lumpur ni. Mereka tak bersekolah. Mereka tak sekolah. Anak pelarian semua tak sekolah. Tapi diajar untuk jadi cerdik. Dengan membaca buku, mendapat pendidikan daripada ramai NGO. Saya satu yang saya suka tentang projek buku KL ni adalah konsistensi. Sangat konsisten dalam buat kerja amal. Jadi, dan dia adalah didorong oleh energi orang muda. Orang-orang 20-an ni, bila kita lihat anak-anak muda 20-an, awal 30-an buat kerja amal, mengabdi hidup dia pada kerja amal, kita akan berasa lega kerana kita faham. Kalau orang tua macam saya ni tuan-tuan, saya akan meninggalkan negara ni, mati, meninggalkan bangsa ni, meninggalkan umat lah sebagai orang Islam ni. Tapi saya rasa bangga kerana orang yang percaya pada kerja amal, orang yang percaya pada kerja kebaikan, orang yang percaya bahawa membantu orang lain itulah tanggungjawab kita. Bukan bantu untuk glamour. Sebab tu muka-muka dia orang ni bukan faces popular. Bukan influencer. Kalau tuan-tuan tengok datang dia diam ya. Tapi 4 tahun jadi aktivis, 5 tahun jadi aktivis. Bayangkanlah dia bersebelahan pula dengan kedai ni. Dulu zaman saya muda. Sekarang dia jadi kedai Tiger lah. Dulu zaman saya muda ni, kedai ni, kawasan ni dipanggil kedai kopi korek. Kopi korek tu maksud dia, siapa yang 80-an, 90-an di Kuala Lumpur tahulah kopi korek. Berarti
kita masuk pub tu dia ada kain terai. Kita duduk, nanti gadis pelayan perempuan akan datang. Kita cium ke kita cumbu apa semua, kita kena bayarlah token sambil menikmati minuman. Bir ke kopi ke apa itu nama dia, kopi korek. Tahun kemaruknya orang dengan seks pada tahun 80-an 90-an. Kopi korek adalah salah satu daripada perniagaan maksiat yang sangat menyedihkan. Tapi alhamdulillah sekarang semua dah pupus, semua dah terhapus. Saya rasa ni high angle lah, kita boleh nampak tengok. Itu kalau saudara nak tengok ni jauh kan, saya rasa itu saudara boleh tengok. Tak nampak kan? Jangan bagi nampak muka semua. Itu adalah anak-anak gelandangan, anak-anak miskin bandar yang berkeliaran pada malam hari. Dia cepat jangan nampak. Yang berkeliaran pada malam hari untuk mendapatkan bantuan makanan, wang. Kesian tu ada baby dalam walker. Saya rasa kemungkinan dia akan tidur tepi jalan. Sebab saya dah beritahu tuan-tuan tadi bahawa kalau di sebelah sana, tepi tangga bangunan Sunshine tu adalah dikhususkan untuk kanak-kanak, bayi apa semua. Sebab tu saya beritahu tuan-tuan, kalau kita datang tengok gelandangan ni, dia sampai bayi pun ada. Yang menjadikan satu yang mengharukan adalah kerana bayi tidur di jalanan bersama ibu dia. Cuaca sejuk, selimut, tak ada makanan cukup. Kadang-kadang kita datang, kita bagi duit untuk beli susu, untuk beli apa-apa. Okey, ini saya tunjuk pula. Ini dari satu kawasan pada tahun 80-an. Waktu saya syuting Ina. Ini laluan yang Ina pernah lalu dalam satu scene. Dekat kedai makan tu, masa tu tak ada kedai makan. Ina lalu satu scene. Sekarang ni kedai makan terkenal juga lah, top tu nasi goreng dia. Dulu kosong. Jadi salah satu scene Ina lalu. Sini ni tuan-tuan, tempat yang saya berdiri dalam gelap ni. Ini dulu adalah kawasan pelacur dan pondan. Maksudnya, ramai. Di sini mereka tidak di-agentkan. Tapi dijual oleh teman lelaki atau suami. Ni, kalau kita masuk kawasan ni dulu, late 90s, early 2000-an, awal 2000-an. Kebanyakan perempuan-perempuan, gadis-gadis muda ni berkeliaran mencari pelanggan yang duduk atas motor, suami ataupun boyfriend mereka. Yang datang meniagakan teman wanita atau isteri mereka untuk pendapatan. Ini dahsyat ni, havoc ni. Tapi tahniah kepada polis, tahniah kepada DBKL kerana kawasan ini akhirnya selamat. Kalau dulu saya masuk kawasan ni, saya rasa sedih. Taklah sedih mana sebab anak saya pun belum besar. Tapi kalau sekarang saya masuk, rasa lega kerana tak jumpa lagi gadis-gadis belasan tahun yang datang menjual tubuh. Kemudian kita akan runding, dia orang akan benarkanlah pakai semua hotel, segala hotel yang ada penuh di sekitar Belakang Mati ni. Nanti saya akan betulkan sejarah Belakang Mati ni depan ni. Jadi saya akan tinggallah laluan tu. Ina akan lalu dengan tongkat dia. Dia akan makan daripada depan ni tuan-tuan, depan jalan yang sampai hujung jalan sana tu. Dekat 15 minit. Kerana perlahannya dia berjalan dengan tongkat dan dia telah mengalami HIV tahap menanti hari mati. Dia berjalan. Kita kata Ina tak payah keluar, tak boleh. Sebab dia terpaksa mengambil dadah hingga penghujung nyawa dia. Kerana tanpa dadah dia akan jadi lagi teruk sebab dia ada HIV. Dia ada pneumonia. Jadi tubuh dia tak boleh bertahan untuk membersihkan diri daripada penagihan dadah. Kemudian serentak dah tak boleh. Ubat pun dah tak ada. Okey, kita merentas. Saya nak betulkan sikit tentang sejarah Haji Taib ni. Supaya saudara kena ingat siapa Haji Taib. Sebab orang selalu duduk sebut tempat ni Belakang Mati. Kita tengok papan tanda lorong Haji Taib dulu. Untuk saya betulkan Haji Taib ni. Okey. Nampak lorong Haji Taib. Seorang yang sangat dihormati. Haji Taib lahir di Batu Sangkar, Minangkabau pada tahun 1925. Terdidik dalam bidang agama dan seorang usahawan ataupun orang kaya Melayu yang terkenal. Dia dilahirkan di Batu Sangkar tahun 1925. Tahun 1943, dia berhijrah ke Kuala Lumpur. Bila dia berhijrah ke Selangor, dia menyertai gerombolan pertama Raja Abdullah datang pugar Kuala Lumpur. Oleh kerana dia seorang hartawan, dia seorang usahawan, maka Raja Abdullah bagi dia kawasan ni. Itu dinamakan Lorong Haji Taib. Jadi pada tahun pertama orang-orang Melayu memugar kawasan ni sebagai kawasan penduduk Melayu, dia diketuai oleh seorang usahawan Melayu yang sangat terkenal yang datang daripada Batu Sangkar di Indonesia. Jadi bila kawasan ni menjadi kawasan pelacur,
menjadi kawasan menyedihkan kerana dulu dia telah pun diakses dan telah dipugar oleh seorang yang bernama Haji Taib, iaitu usahawan. Sebahagian mengatakan dia juga seorang ulama. Dia mendirikan surau dan masjid dalam kawasan ini, dan kawasan ini digunakan untuk pengajian agama. Walaupun Haji Taib juga adalah orang Melayu yang pertama, antara orang Melayu yang terawal mempelopori perniagaan biji timah di Kuala Lumpur. Jadi selain daripada Yap Aloi, sejarah menulis dengan jelas Haji Taib yang mempelopori kawasan ini, yang kemudian pada tahun 60-an dan 70-an, 80-an, 90-an menjadi kawasan dadah, adalah seorang yang sangat terbilang. Seorang Melayuan yang datang daripada Batu Sangkar, terdidik dalam bidang perniagaan, seorang yang sangat baru akhlak agamanya, dan seorang yang menjadi pelabur Melayu yang terawal dalam memugar pelombongan biji timah di Kuala Lumpur. Jadi itulah untuk saudara tahu bahawa lorong Haji Taib yang disinariokan dengan berbagai sudut gelap sebenarnya adalah seorang lelaki yang terhormat, seorang lelaki yang hebat dari segi pencapaian keusahawanannya. Dia adalah disebut antara orang Melayu terawal yang melaburkan wangnya bagi menghidupkan penguasaan orang Melayu dalam sektor pelombongan timah. Jadi dia ni antara orang Melayu yang melabur dalam timah di Kuala Lumpur. Berarti tak betul kalau sejarah mengatakan orang Melayu datang berdagang timah sepenuhnya dikuasai oleh orang Cina. Tak betul. Kerana Haji Taib adalah salah seorang yang menjadi pelabur utama bagi projek mendapatkan timah di sekitar Kuala Lumpur. Dan dia adalah delegasi yang awal menyertai Raja Abdullah memugar Kampung Baru ni, hinggalah kawasan ni diberikan sebagai kawasan kerana dia ada duit, dia ada modal, dia ada pengaruh, dia ada seorang yang bersifat ketua, dia memimpin, maka lorong Haji Taib ni dinamakan sebenar nama dia. Itu untuk membetulkan. Saya harap anak cucu Haji Taib berasa bangga walaupun hampir 4 dekad kawasan ni gagal dipelihara sesuai dengan nama Haji Taib yang sangat dihormati. Saya masih ingat kata arwah Presiden Persatuan Penjaja Kuala Lumpur, Datuk Baharin Razak. Kata Datuk Baharin Razak, kalau kita biar orang kencing di atas nama baik kita. Kita biar, kita ni orang berkuasa, kita biar. Jadi nama Haji Taib ni kita biar. Orang buat kotor kata nama dia. Percayalah, dia kata, satu hari tubuh anda akan dikencing. Berarti masa dia marah tu kerana Datuk Baharin adalah pecinta sejarah Kuala Lumpur. Dia adalah Presiden Persatuan Penjaja Kecil KL. Jadi Datuk Baharin marah kerana kawasan ni patut menjadi kawasan yang menjadi sinergi ekonomi orang Melayu, kerana Haji Taib bukan kerabat diraja tapi baik dengan Sultan Abdullah. Dan dia seorang yang datang ke Kuala Lumpur sebagai usahawan Melayu tulen. Dia bukan mengambil tanah pugar daripada keturunan raja apabila berlaku pemecahan kuasa antara Raja Mahdi dan Raja Abdullah. Dia tak terlibat. Dia memang datang genuine sebagai businessman. Orang yang latar belakang perniagaan yang sangat hebat. Jadi itu yang saya share dengan saudara. Kemudian kita pergi sikit lagi untuk menyusul jalan lorong Haji Taib yang saya rasa, saya harap selepas ni sejarah dia dibetulkan. Dan bukan saja dibetulkan, naratifnya juga nampak secara fizikal. Ini adalah kedai makan dari Baik Abang tu. Saya singgah tadi, tanya boleh shoot tak? Dia kata boleh, tak ada masalah. Jadi kalau saudara datang nak makan, ini antara memory yang memberikan saudara mood 80s, kerana bentuk ini tak pernah berubah daripada Kuala Lumpur tahun 80-an. Kalau saudara, ini antara simbolik. Cuma satu hari saya memang berharap generasi yang akan terus memimpin Kuala Lumpur, tak kira lah jadi ahli politik Titiwangsa, kerana ini dalam kawasan Parlimen Titiwangsa, saudara menjadi Datuk Bandar Kuala Lumpur, Menteri Wilayah ke apa, adalah mengembalikan maruah Haji Taib. Kerana Haji Taib tak perlu dibiarkan lagi nama dia dikaitkan dengan dadah, dengan pelacuran. Ketika pada tahun 1857, dia pugar kawasan ni, dia bangunkan kawasan ni, dan dia menjadi antara usahawan Melayu yang melabur dan menguasai sektor pelombongan timah di Kuala Lumpur. Ini sejarah. Tak boleh ditipu. Jadi cuma tinggal lagi sedih kerana satu-satu nama yang sangat prominent sebagai legasi orang Melayu dalam keusahawanan pelombongan timah waktu Kuala Lumpur dibuka kerana timah. Tapi hari ini orang cakap tempat lorong Haji Taib ni sangat sinonim dengan dunia gelap. Tapi alhamdulillah apabila 9 hari bulan Januari Tan Sri Rahim Noor dilantik sebagai Datuk Bandar Kuala Lumpur, perang yang pertama dia lakukan adalah membersihkan penaga dadah dia bersih. Saya masih ingatlah waktu saya jadi wartawan, bila ada operasi, kita ikut polis operasi, kita sangat takut. Sebab apa? Bila kita ikut polis beroperasi, tahun 94, pengetahuan am mengenai
Saya akan pusing saya nampak balai polis yang telah pun dibesarkan. Dulu dia pondok bit je. Tapi dah dinaik taraf jadi balai. Okey, bila saya beroperasi dengan pihak polis operasi besar-besaran, bila polis buat operasi besar-besaran di sini. Jadi kita tak tahu banyak tentang AIDS 1994 ni. Pengetahuan am tentang AIDS masih lagi sikit. Jadi bila kita kepung, polis kepung dan juga wartawan pun kepung nak ambil gambar apa semua ni. Penaga dadah hulur dia punya jarum. Jadi nak tangkap apa semua jadi payah kerana kita takut dia cucuk jarum yang ada darah dia tu menyebabkan merebaknya kuman AIDS. Sampai macam tu tahap dia. Jadi terpaksa pakai cota, polis pakai kayu dan berada dalam keadaan yang sangat menyeramkan. Hinggalah tahun-tahun yang kemudian kesedaran mengenai wabak AIDS lebih meluas. Jadi kesedaran pun ada. Taklah begitu mengerikan apabila beratus-ratus polis yang bergabung daripada IPK KL bergabung dengan Bukit Aman datang buat serbuan. Waktu 80-an dia hanya pondok aja. Dia macam caravan je. Cuma saya sempat melihat daripada tahun 80-an sampai sekarang. Daripada saya menerbitkan program edisi siasat, sampailah saya menerbitkan program majalah 3 apa semua, saya dapat lihat daripada macam caravan sekarang dah jadi balai polis coket. Strength dan dibuka 24 jam. Jadi berarti dengan unit peronda dia apa semua berarti terjaga kawasan ni. Itu tuan-tuan, kita dah sejam baru Oh sejam sejam. Kita ada berapa orang sebenarnya Okey, 1.8. Terima kasih kerana ramai malam ni. Ini adalah dunia yang cuba dipulihkan oleh Datuk Bandar Datuk Seri Ahmad Faisal dengan menjadikan dia destinasi perniagaan. Bagi orang yang minat menyelam bandar, ini dia. Sifan dah on the way. Ni orang yang saya ceritakan di belakang dokumentari dia datang. Dia pun sentimental sebab ini adalah dokumentari yang terbesar. Bukan yang terbesar saya buat dengan dia adalah Alexander the Great. Tapi ini dokumentari domestik yang paling. Cerita Fan. Dia aku dah letih lah. Saya nak cerita apa ni? Semput. Cerita pasal Ina. Wah, Ina. Sebab Sifan yang produce. Sifan yang direct. Saya produce je. So minta producer cerita. Saya dah imbau kembali dah Sifan. Saya lalu. Saya dah tengok balik tempat ni. Kita masih ingat laluan ni. Laluan kenangan. Sebab ada orang kan mengatakan laluan kenangan dia laluan apa ni yang bunga-bunga cantik, mewah-mewah kan. Laluan kenangan saya dengan Cik Zainal adalah lorong-lorong ni. Dia walaupun yalah gelap, hitam, busuk, segala-galanya ada di sini, tapi dari sudut memberi makna pada penghasilan sebuah dokumentari, inilah kawasan dia. Walaupun of course macam Bana kata kita dah travel macam-macam tempat dah, macam-macam negara, macam-macam cerita, macam-macam senjata dah kita dah hadap dah kan. Tapi Coket dan Lorong Haji Taib, so dia memang ada kenangan sangat besar. Sifan Indra Mitra Suria sekarang dah timbalan ketua pengarah. Sorry, pakai baju. Dia adalah award winning director yang banyak. Jadi Sifan juga penerbit dokumentari Ina. Dia juga menang Festival Filem Malaysia dokumentari sebagai pengarah untuk Laskar Senoi. Dia orang yang travel untuk menjejak dan membuat penafian secara akademik bahawa Alexander the Great bukanlah Nabi Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi. Banyak ni dia cerita, dia travel bernegara berbulan-bulan dia shoot. Sekarang dia berkhidmat pula menjaga industri filem. Apa yang kau ingat pasal Ina, Fan? Segala-galanya, Pak. Segala-galanya. Kalau abang boleh katakan, saya ingat scene saya first interview dia tu, dia punya mata, dia punya lidah tu, lidah dia yang berkulat itu, masih lekat dekat ingatan saya sampai hari lidah ini. Lidah dia ditemui fungus jangkitan sebab dia HIV tahap serius. Apa cerita je? Sebab dia dah kritikal, so dia punya lidah tu, sebenarnya kalau orang biasa tengok dia jelek lah, macam jijik sangat sebab dah fungus, dah habis lah dia punya lidah ni. Tapi adalah sesuatu. Kadang-kadang kan pelik bang. Banyak benda lah yang saya buat. Kiranya kan nak dapat award ni lah, ni apa semua. Tapi award yang daripada Ina ni yang paling saya terasa sebab ia datang daripada seorang
pekerja seks lah. Bukan negarawan, bintang besar, tak ada. Dia datang daripada seorang pekerja seks. Dan kita fahamlah bahawa setiap orang ni ada cerita dia. Walaupun macam mana pun hina dia, kita kena anggap dia bahawa dia ada mempunyai cerita. Sebab of course Ina ada cabaran tertentu dalam hidup dia, keluarga dia. Kita mungkin boleh hina dia lah, apalah jadi pelacur apa semua kan, sebab kita tak berada di kasut dia. Kalau kita berada di kasut dia, mungkin kita boleh teruk daripada dia. Sebab masing-masing ada cerita, masing-masing ada bahagian dia, dan Tuhan uji dia begitu, dan kita kena terima lah, kita kena ambil pengajaran itu. Dan saya rasa sepanjang kita shoot itu dan lepas kita tayang, of course kita kena ada isu mahkamah. Dan tapi benda itu semua mematangkan, dan kita tak sangka lah bahawa kematangan itu datang daripada seorang perempuan, seorang pekerja seks di kawasan ini. Mengajar kita banyak benda ni. Itulah tuan-tuan, kerana Syifan pun ada dalam surau waktu dia lafaz syahadah. Mungkin kau boleh cerita, Fan. Aku tak boleh cerita. Kau cerita. Satu sebelum saya betulkan dulu. Datuk Zainal Sakor masih hidup. Masih hidup. Allah. Ya, Yayasan Basmi Kemiskinan. Tapi bang saya waktu abang cerita tadi kan, ada satu benda yang saya masih tak boleh terima lah, apabila ada seorang, apabila kita ajak ustaz yang tertentu telah, yang kita simpan namanya kan, bila kita ajak untuk membantu untuk mengislamkan Ina kan, saya masih ingat lagi demand dia itu. Dia pun, maaflah kalau saya terpaksa cerita, tapi saya rasa macam jangan sebut nama. Tapi saya rasa kewajaran tak perlulah macam tu, apabila berkata macam takkanlah ustaz nak kena berada dekat tempat-tempat yang macam ni. Sebab pada waktu itu saya merasakan ustaz-ustaz yang macam itulah yang perlu berada di kawasan ini. Betul. Kan, ustaz-ustaz bukan berfungsi, ustaz-ustaz tu berada di masjid, memang dah orang tu datang masjid dah. So orang, macam mana orang yang tak akan datang masjid tu, yang berada dekat sini untuk dibantu. Dan tapi of course lah, kita masih hormatlah Datuk Zainal Abidin Sakom. Dia nak datang, lepas tu bila kita nak bayar tu, dia rasa macam dia pula sepatutnya dia yang bayar. Dia yang bayar. Sebab dia bagi pada Ina dulu. Betul, dia bayar dekat Ina dan apa semua. Saya ingat lagi. Dan Datuk Zainal Sakom ni pun memang kemahiran dia lah dalam bidang psikologi pun hebat juga. Dia apa semua, dia memang memberi sepenuhnya proses mengislamkan semula Ina tu lah. Hanya sampai sekarang yang selain daripada Ina tu, saya tak lupa pada Zifah jugalah. Zifah Zubir, yang sebab waktu Ina mengucap tu, yang saya tak sangka adalah Zifah memeluknya erat. Walaupun orang tu yes, tu saya kata dia basah. Zifah Zubir ni, kalau tuan tengok balik dalam doku tu, cantik Tuhan saja yang tahu, muda, lawa, popular, sangat cantik, gadis popular. Tapi bila dia jadi host program tu, saya rasa itu antara program yang berjaya kami mendapat host muka baru. Tapi betul. Sangat efisien. Betul. So, tapi Zifah boleh peluk dia tu. Saya kata, Zifah ni kalau anytime saja dia boleh dapat positif. Waktu tu sebab tak macam sekarang. AIDS ni kita dah mahir lah. Kita dah faham. Dulu tahun 2000, AIDS ni bukan main-main bang. Kalau orang tu kena AIDS, kita tak akan rapat lah ni apa semua. Tapi hebatnya Zifah, dia boleh peluk, dia boleh lap air mata. Saya ingat lagi tu, air mata. Ada dalam video. Tangan dia tu dia boleh lap muka Ina dengan yang tengah mengalir tu, air mata tu. Saya rasa wow, inilah momen yang berjaya saya capture tu. Momen tu saya rasa itu the best shot lah yang pernah saya hasilkan. Semua the best shot lah. Walaupun dia dah buat 6 jam dokumentari merentas Greece, Republic Czech, sampailah ke Iraq mencari Raja Sirius untuk Raja Cyrus untuk membuktikan bahawa Alexander the Great bukanlah Nabi Zulkarnain dalam surah Kahfi. Tapi momen yang dia ingat adalah momen di mana Zifah mengelap air mata seorang perempuan HIV kritikal setelah wanita itu kembali bersyahadah. Sekadar tanda ingat kepada seorang perempuan, seorang pekerja seks di kawasan gelap ini, tapi telah mengajar kita sesuatu yang sangat besar bang. Amin. Kepada semua kawan-kawan FM Production, kawasan ini telah banyak mendidik kita. So baiknya kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Ina dan juga siapa sahaja yang pernah berada di kawasan ini, yang pernah tercatat namanya di sini. Amin. Okey, Al-Fatihah. Terima kasih mana? Terima kasih dan terima kasih. Terus baca buku. Bangsa yang hebat adalah bangsa yang boleh menulis sejarahnya sendiri. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.